Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini USIM Online sedang bersiaran di Stadium Tertutup Nilai sempena dengan pendaftaran pelajar baru sarjana muda Universiti Sains Islam Malaysia sesi 2010-2011. Teruskan bersama kami semestinya di USIM Online, portal berita dan informasi pilihan anda. Baiklah saudara, saya masih lagi di dalam Dewan Stadium Tertutup Nilai di dalam pendaftaran sarjana muda Universiti Sains Islam Malaysia pada hari ini, dan bersama-sama saya pada ketika ini iaitu yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia yang sanggup turun padang melihat pendaftaran kita pada hari ini. Terima kasih Datuk kerana sudi hadir pada hari ini. Okey, terima kasih. Baik Datuk, setelah hari ini separuh hari pendaftaran, bagaimana Datuk melihat kelancaran pendaftaran pelajar baru pada hari ini? Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Pertama sekali hari ini sungguh signifikan saya rasa pada USIM. Sebab pengambilan pada tahun ini adalah pengambilan yang terbesar setakat ini. Kita menyangkakan hampir 2,000 orang pelajar baru yang akan mendaftar. Setakat ini sangat memberangsangkan sehingga sekarang lebih kurang jam 11.45 ini untuk sesi ini sudah hampir 900 orang pelajar baru sudah pun mendaftar. Dan alhamdulillah cuaca pun begitu baik, jadi ini sangat membantu saya rasa kelancaran perjalanan pendaftaran hari ini. Dan saya telah mengikuti perkembangan pendaftaran ini daripada pagi tadi hampir sejam lebih, dan perjalanan berjalan sungguh lancar. Tidak ada hiccup, dan kita nampak pelajar pun tak perlu menunggu lama, dan saya rasa ini adalah hasil juga kerjasama daripada semua pihak dan juga hasil daripada perancangan yang dibuat begitu rapi oleh bahagian Hayat Ehwal Pelajar. Jadi saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada semua petugas-petugas pada hari ini yang telah menjalankan tugas dengan baik. Dan alhamdulillah juga nampaknya peralatan kita tidak memberi kerana, ya, semua berjalan lancar. Jadi ini juga sangat membantu, dan setakat ini memang kita tak dapat apa juga rungutan daripada yang hadir, sama ada daripada ibu bapa pengiring yang datang menghantar anak-anak masing-masing maupun pelajar sendiri. Jadi saya bersempat juga berjumpa dengan beberapa orang pelajar menanyakan tentang keadaan ini. Mereka juga rasa gembira lah, dan nampak teruja jugalah, ya, dengan USIM ini. Jadi alhamdulillah, jadi sangat gembira, dan kita juga merasa gembira lah untuk menyambut pelajar-pelajar baru USIM. Semoga dengan ini kita akan dapat meneruskanlah usaha kita seterusnya dalam minggu ta'aruf ini untuk memperkenalkan USIM supaya mereka selesa mengikuti pengajian di USIM dan seterusnya berjaya mencapai cita-cita masing-masing. Seperti mana kata Datuk sebentar tadi, komitmen yang telah diberikan oleh staf sendiri membantu kepada kelancaran pendaftaran kita pada hari ini. Dan mungkin soalan yang terakhir boleh saya tanyakan, setelah kita melihat anak-anak ini dan pelajar-pelajar baru ini hadir, apakah harapan Datuk? Mungkin sedikit nasihat kepada para pelajar yang mula bersemangat mendaftar pada hari ini dan akan meneruskan pengajian 4 tahun bersama dengan kita. Ya, ini merupakan satu peluang keemasan kepada semua pelajar untuk meneruskan cita-cita, harapan masing-masing untuk meningkatkan pengajian yang lebih tinggi. Jadi jangan sia-siakan peluang ini. Gunakan sepenuhnya, ikuti pengajian, dan kita untuk tahun ini telah pun membuat banyak pengubahsuaian terhadap pengajian kita untuk mengambil kira aspek-aspek kemahiran insaniah. Ini juga satu perkara yang sangat penting untuk memastikan pelajar kita bukan sahaja mantap dengan pengetahuan, tetapi juga dengan kepribadian, sikap dan juga jati diri yang baik. Jadi ini semua kita telah
masukkan di dalam program kita untuk tahun ini bermula kita buat dengan lebih mantap lagi. Dan pada tahun ini kita akan mulakan dengan satu program baru yang kita panggil program transformasi diri ataupun PTD, di mana di dalam program ini kita akan memberikan galakan kepada pelajar kita supaya mereka dapat benar-benar menghayati dan juga mendapat manfaat sepenuhnya daripada apa yang USIM boleh tawarkan kepada mereka untuk membina diri dari segi pengetahuan dan juga kemahiran supaya boleh menjadi seorang warga yang boleh menyumbang kepada masyarakat ataupun yang kita sebut sebagai al-abrar. Itu sangat penting dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi ini yang sifat-sifat yang kita cuba terapkan. Dan pada tahun ini juga kita menegaskan lagi tentang program pengantarbangsaan. Dan kita ingin pastikan supaya pelajar kita tidak tertinggal di dalam program pengantarbangsaan sebagai sebahagian daripada peningkatan pembangunan student secara holistik, dan kita harapkan ini juga akan memberikan daya gaji yang tinggi ataupun high employability capability kepada pelajar-pelajar kita. Jadi gunakan peluang ini, jangan disisiakan. USIM adalah satu tempat yang baik untuk para pelajar membina diri sebagai sebuah IPTA, institusi pengajian tinggi awam yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Kita akan berusaha memberikan kemudahan yang sebaiknya. Jadi gunakan kemudahan ini dan teruskan usaha dan juga teruskan dengan keikhlasan di dalam cuba menimba ilmu dan juga membina jati diri dan juga mentransformasikan diri ini. Baik, terima kasih bagi Datuk kerana sudi ditemu bual dan bersama dengan kita dalam pendaftaran hari ini. Baiklah saudara, begitulah sedikit temu bual saya bersama dengan yang bahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor USIM. Nama saya Ismail bin Salam, berasal daripada Pasir Gudang, Johor. Saya mengambil ijazah sarjana muda dalam bidang dakwah dan pengurusan dalam Islam. Sebelum ni, semasa saya di sekolah menengah dulu, ada juga mendengar tentang USIM. Tetapi apabila saya melanjutkan pelajaran ke Mahat Johor, saya ada dapat berita mengenai Karnival Jom Masuk You. Dan saya pergi sana, kiranya saya dapat pengetahuan tentang USIM ni daripada sana. Kenapa memilih USIM sebagai destinasi pengajian ijazah? Saya memilih USIM kerana ianya unik sebab ia dua cabang ilmu, satu ilmu dunia, satu ilmu akhirat. Nama saya Saiful Islam bin Dimyati. Ambil kos jurusan bahagian pengajian adalah ekonomi dan muamalat. Tapi saya berbangga jugalah pasal dapat masuk ke universiti kan. Dan kos yang di pengajian yang saya dapat tu adalah ekonomi dan muamalat. Pasal jurusan yang kos saya dapatnya adalah yang saya minat lah, bahagian perniagaan kan. Okey. Saya ucapkan kepada keluarga saya, semoga dia mendoakan saya lah, semoga saya ni berjaya bukan saja di dunia tapi di akhirat. Baiklah saudara, pada ketika ini saya bersama dengan orang kuat bagi bahagian pengajian Prasiswazah, iaitu Encik Nasrul Hakim bin Ahmad, dan kita akan bertanyakan soalan sedikit kepada Encik Nasrul berkenaan dengan suasana yang berlaku pada hari ini. Mungkin setelah kita melihat setengah hari, hari ini sudah hampir 12 setengah hari, bagaimana Encik Nasrul melihat kepada suasana pendaftaran kita pada hari ini? Okay, terima kasih kepada USIM Online. Pada hari ini kita menjangkakan seramai 1,875 orang daripada calon-calon yang ditawarkan akan mendaftar, di mana sebahagiannya yang kita jangkakan akan mendaftar itu adalah seramai 1,650 orang berdasarkan anggaran awal yang kita terima melalui pengesahan yang dibuat secara online. Setakat ini kita telah menerima pendaftaran sejumlah 850 orang dan kita menjangkakan sehingga jam 4.30 petang ini kita berupaya untuk mencapai sasaran yang telah kita tetapkan, iaitu sekurang-kurangnya 1,650 orang daripada sejumlah 1,875 yang kita tawarkan itu. Pendaftaran pada hari ini kelihatannya berjalan dengan lancar, di mana tidak ada apa-apa kesesakan yang berlaku di mana-mana kaunter pendaftaran, dan kelihatannya juga ibu bapa tidak ada yang
mengemukakan apa-apa rungutan tentang proses pendaftaran pada hari ini, dan saya yakin mereka gembira kerana dapat melihat anak-anak mereka didaftarkan secara langsung berbanding dengan kebanyakan lokasi pendaftaran yang lain di institusi pengajian tinggi yang lain, di mana lazimnya pendaftaran sebegini dibuat secara tertutup. Tetapi kerana kita melaksanakan pendaftaran ini di stadium tertutup nilai, maka kita ada kelebihan untuk menempatkan ibu bapa melihat anak-anak mereka secara langsung. Ini mungkin satu pengalaman yang tidak dapat mereka lupakan. Mungkin bagaimana Cik Nasrul melihat komitmen yang telah dijalankan oleh petugas-petugas kita daripada pagi tadi. Saya rasa daripada pukul 7 pagi lagi mereka sudah berada di sini, komitmen mereka. Okay, saya bagi pihak pendaftaran universiti pada hari ini ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat, daripada pembantu urustia dari kalangan pelajar, daripada petugas-petugas pendaftaran yang telah dilantik, dan daripada kaki tangan jabatan-jabatan yang terlibat secara langsung dengan pendaftaran hari ini, yang mana mereka semua telah menunjukkan komitmen kerja yang sangat tinggi untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran kita pada hari ini. Okay, baik, terima kasih Cik Nasrul. Semoga hari ini berjalan dengan lancar selesai ke hari terakhir, ke petang ini selesainya pendaftaran. Dan baiklah saudara, kita akan kembali lagi dengan sesi-sesi temu bual yang lain. Teruskan bersama kami semestinya di USIM Online. Baiklah saudara, saya masih lagi di dalam stadium tertutup nilai sempena dengan Minggu Ta'aruf Pendaftaran Pelajar Baru Sarjana Muda Universiti Sains Islam Malaysia, dan bersama dengan saya pada ketika ini iaitu Yang Bahagia Profesor Dr. Musa Ahmad yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, yang juga merupakan orang kuat tenaga belakang di dalam pendaftaran pelajar baru pada hari ini. Mungkin bagi Prof, setelah kita melihat pendaftaran hari ini cukup berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, kerana ibu bapa dapat melihat secara live, secara langsung anak mereka mendaftar, asrama, kerusu dan sebagainya. Mungkin komen Prof tentang situasi ini. Okey, saya pertamanya melihat kepada situasi pendaftaran pada hari ini. Bila saya datang pagi tadi, saya nampak memang kelancaran tu sangat baik. Dan ibu bapa yang ada di atas tu, mereka berpeluang untuk merasai hari pertama berada di universiti. Jadi mereka dapat melihat anak-anak mereka bergerak daripada satu kaunter ke kaunter yang lain. Dan saya nampak tadi kebanyakan pelajar yang ditanya itu sangat berpuas hati dengan dengan cara pendaftaran yang dilakukan. Dan rata-ratanya mengambil masa kurang daripada 20 minit bagi mengikut mereka. Dan saya rasa dalam keadaan dewan yang selesa dengan ada aircon, tempat duduk, minuman disediakan, makanan ada, rasanya mungkin tidak ada ruang untuk mereka memberikan komplain ataupun rasa tidak puas hati kepada pelajar pada hari inilah. Jadi mungkin saya rasa sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada urus setia terutamanya, dan pada masa akan datang saya rasa mereka boleh dikekalkan dan mungkin ditambah baik lagi aspek-aspek yang kita rasa mungkin boleh perbaiki. Contohnya mungkin next time, tadi ada bincangan Datuk WC untuk menambah mesin untuk print kita punya kad matrik tu. Mungkin pada masa akan datang kita boleh bagi terus kad matrik pada masih hari pendaftaran. Okay. Baik, terima kasih bagi Prof kerana sudi untuk ditemu bual, dan saudara, sekian saja dan kita akan kembali lagi selepas ini. Saya menghantar adik saya ke sinilah untuk pendaftaran hari ini. Daripada mana Cik Sadi? Saya datang daripada Pasir Putih, Kelantan bersama orang tua saya. Dan berapa hari ke daripada semalam lagi sampai? Saya sampai pagi tadi, subuh-subuh tadi sampai, dalam pukul 6 lah. Jadi apa perasaan ini dan bagaimana melihat kelancaran pendaftaran hari ini? Okey ke, selesa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, selesa semua. Puas hatilah. Puas hati sekali. Mungkin nak bagi sedikit pesanan kepada adik yang hari ini mendaftar. Saya berharap adik saya dapat belajar dengan baik dan memberi penumpuan yang sepenuhnya lah pada pelajaran yang diambil tu. Terima kasih. Okey, saya ucap tahniah lah kepada kaki tangan USIM mana mengendalikan hari pendaftaran dengan baik sekali ya. Alhamdulillah. Syukur. Apa pakcik datang jauh-jauh hantar anak daripada Kelantan ni? Apa harapan pakcik? Kalau boleh anak pakcik tu biarlah.
Harapan saya moga dia berjaya lah dalam pelajaran, maknanya berjaya dalam kerjaya dia, pilihan dia untuk jadi contoh dalam pada adik-adik dia. InsyaAllah. Musim ni antara pilihan anak saya ni pasal satu dia ada unsur sains Islam tu. Jadi accountancy yang berdasarkan kalau boleh inputnya dari Islamic input dalam accountancy tu. Jadi saya pun gembira pasal dia pun latar belakang pun sekolah agama. Jadi dengan kemasukan dia kepada USIM ni pun menambahkan lagi kefahaman bahasa Arabnya pun yang ada tu boleh membantu dia juga. Dia katakan antara bahasa pengantarnya bahasa Arab juga kan. Jadi saya rasa sesuai sangatlah untuk dia. Untuk mengikuti khusus ni peringkat ijazah di sinilah. So apa harapan Pak Cik untuk USIM berikan yang terbaik ni Tuan? Jadi saya berharap USIM dapat memberikan satu pendedahan yang terbaiklah dari segi urusan dari segi usul perakaunan ini yang ada Islamic input tu. Yang saya berharap anak saya dapat menjadi seorang accountant yang berjaya, bukan saja berjaya sebagai accountant, sebagai seorang dari segi sudut agamanya dan juga sudut akhlaknya di accountant yang lengkap lah dari sudut untuk keduniaan dan untuk akhiratnya sekali lah. Harapan tinggi supaya anak dia bukan sekadar nak maknanya mendapat sekolah ijazah, tapi nama pun USIM kan, Universiti Sains Islam Malaysia. Kita perkataan Islam tu yang buatkan saya lebih tertarik lah. Saya nakkan dia seorang yang punya bukan sekadar bijak dan segi akademik belajar, tapi juga punya akhlak yang tinggi. Yang itu paling penting lah. Kita nakkan orang yang terpelajar yang berakhlak. Dan insyaAllah saya harapkan anak saya boleh belajar bersungguh dalam masa yang sama, boleh mana masa yang sama dia boleh membina satu peribadi yang baik di sisi yang berlandaskan pada Quran dan Sunnah. Suasananya cukup ceria lah pergi ni kan. Tengok memang saya berbangga lah. Pertama kali dapat masuk dan dalam ini kan untuk tengok pendaftaran anak ni. Konsep terbuka tu memang konsep terbuka memang sesuai lah. Memang sesuai sekali kan. Untuk ibu bapa dapat melihat tengok anak-anak datang sini kan, buat pendaftaran semua kan. Okey, harapan Pak Cik pada anak, pada universiti sendiri macam mana? Harapan tu ibu bapa kepada anak tu memanglah harapan tinggi lah kan. Mana pun ibu bapa memang dia tahu harapan pada anak untuk datang sini, nak tengok kejayaan anak tu lah. Dan untuk masa akan datang. Itulah. Pendaftaran terbuka. Okey, kebanyakan tempat yang saya pergi lah. Saya rasa apa yang USIM buat ni baguslah. Sebelum ni apa yang saya nampak bila pendaftaran pelajar tu, bermakna ibu bapa tak nampak apa yang dilakukan oleh pihak institusi itu kan. Jadi untuk kali pertama saya hantar anak saya yang sulung ni, saya rasa alhamdulillah lah dengan apa yang pihak USIM buat. Manakan pihak ibu bapa pun puas hati lah. Dia akan nampak sendiri apa yang dilakukan oleh pihak pentadbiran pengurusan kan untuk anak-anak ni. Memang bagus lah tu. Oi, syukur alhamdulillah sangat-sangat nak sampai sini, nak tahap sampai ni pun bukannya senang kan. Banyak dugaan yang boleh dia orang tempuh dulu sebelum nak sampai macam ni. Itu je lah. Harapnya biarlah dia sampai berjaya dunia dan akhirat, itu je lah. Ini tambahan ni, mak saudara, Atuk kepada dah cucu yang ketiga kot masuk universiti ni. So saya rasa eloklah sebab dia anak yang pertama daripada keluarga anak saudara saya ni. Saya rasa eloklah dia jadi teladan kepada adik yang lain. Biar dia jadi saya pun tak apa. Dia pengajar lepas tu kepada anak didik universiti pula. Nama saya Nurmala binti Basir. Saya dulu tamhidi syariah dan undang-undang. Sekarang ni saya nak mendaftar untuk kos sarjana muda, fiqh dan fatwa dengan kepujian. Okay. Bagi saya istimewanya USIM ni sebabnya dia punya konsep pembelajaran tu sangat bagus. Contoh macam kos saya. Kos saya first semester lagi dia dah buat student pergi Jabatan Kehakiman untuk tengok macam mana
macam mana apa tu praktikal kat mahkamah dengan macam mana kita punya konsep belajar kat USIM. Tu kita boleh macam aplikasikan je. Dari segi pengisian USIM tu sendiri ikut Islam. Bagi saya memang kalau memang USIM ni adalah tempat je untuk apa pengajaran yang berkonsepkan Islam, untuk kita boleh selaraskan kehidupan kehidupan di dunia dan akhirat tu berlandaskan sama. Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Husna binti Mak Rohani. Saya berasal dari Negeri Sembilan. Sini je. Seremban. Hari ni register untuk kos apa? Kos Fiqh dan Fatwa. Boleh saya tahu pilihan keberapa ni? Ini adalah pilihan yang pertama. Kenapa pilih USIM? Sebab dah lama dah saya memang minat nak masuk USIM sejak sekolah menengah lagi. Memang dah pilih lah. Mak ayah pun memang suruh lah masuk sini kan. Ya, betul. So, apa harapan bila dah masuk USIM? Harapan banyak, antaranya mestilah saya nak menimba ilmu lagi banyak kat sini lagi, nak mengubah lagi peribadi saya menjadi lebih baik. Okey, beritahu nama. Nama saya Nur Hazira binti Aziz. Saya dulu pelajar Tamhidi Perkawanan dan Muamalat. Jadi hari ini pun saya akan mendaftar untuk ke Fakulti Ekonomi dan Muamalat juga, Sarjana Muda Perkawanan dengan Kemujian. Maksudnya best lah USIM. Best lah, best. So agak-agak first sem ni nak skor berapa pointer? Saya harap untuk first sem kali ni saya boleh skor pointer 3.5 dan ke atas lah. Janji saya pada ibu bapa saya berjanji saya akan buat yang terbaik lah untuk sem first kali ni. Siapa nama? Nama saya Ahmad Ihtisyamuddin bin Muhammad Jamil. Daripada mana? Daripada Bandar Jengka, Pahang. Dulu belajar kat mana? Belajar di Sekolah Agama Maha Sultan Ahmad Shah Ad-Dini. So hari ni register untuk kos apa? Saya register untuk kos perakaunan. Pilihan yang keberapa? Pilihan yang pertama. So sebelum ni kenal tak USIM? Dah tahu lah pasal USIM, pasal kakak saya pernah masuk sini. So apa pandangan tentang USIM? USIM pada pandangan saya bagus lah, sebab dia menempatkan pelajar sekolah agama. Dengan dia punya banyak kos-kos dia berdasarkan agama lah, belajar dia. Ni sahabat ke? Kawan daripada sekolah menengah lah. Siapa nama? Saya Muhammad Fizi bin Yusof, berasal dari Pahang juga. Saya ambil kos apa? Fiqh dan Fatwa, Ijazah Fiqh dan Fatwa dalam Fakulti Syariah Undang-Undang. Sekolah U ni menempatkan majoriti ni pelajar agama semua, dan masalah sosial tu dapat dibendungkan lagi lah. Kita boleh berkongsi-kongsi ilmu agama dengan kawan-kawan kita yang lain. Macam tu. Apa harapan anda pada USIM tu sendiri? Harapan saya untuk USIM ni agar USIM dapat menerbitkan ramai intelektual dalam bidang agama. Itu saja. So apa janji adik ni kat keluarga? Janji saya belajar janji sinilah. Saya dah buat yang terbaik. Alhamdulillah saudara, kita sudah selesai dan sekarang ini hampir jam 6 petang
dan sudah selesai pendaftaran pelajar baru Sarjana Muda Universiti Sains Islam Malaysia sesi 2010 dan 2011, dan alhamdulillah daripada pagi tadi hingga ke petang saya lihat semuanya berjalan dengan lancar, dan terima kasih kita ucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan pendaftaran kita pada pagi hinggalah petang ke hari ini. Dan saudara, saya pun sudah penat nak balik berehat, dan teruskan bersama kami di USIM Online, dan saya Muhammad Hariri Haji Muhammad Daud melaporkan untuk Web TV USIM Online.